Assalamualaikum. Yang mana berminat nak pakai Mercedes tapi ada bajet bawah 30k, abang boleh datang ke AR Speed World. Kami ada Mercedes-Benz harga bermula dari 30,000 saja bang. Bang, ingat bang. Abang jangan ingat Mercedes-Benz ni harga mahal. Tak bang, harga second hand dah cukup murah tapi barang cantik macam baru lagi bang. Okey, so yang nombor plate 5666. Yang ini tahun 2012, bukan tahun 2008, bukan tahun 2001 punya kereta bang. Ini 2012 punya kereta ni pun masih cantik, CGI turbo charger. Abang nak tahu tak harga dia? Saya nak jual RM29,000 sahaja. Offer. Okey, kalau abang nak spek yang mahal sikit, yang ini harga dia RM39,000 saja. Sama tahun bang, ini 2012, yang ini pun 2012 tapi yang ni harga RM39,000. Kalau abang nak AMG line, okey, boleh ambil yang ini. Yang ini pun tahun kereta 2013. Ini model 2013 punya kereta Mercedes C250. Abang tengok grill AMG, sport rim AMG, kereta cantik bang, interior warna hitam. Abang nak tahu tak harga dia? 49. Saya bagi offer RM39,000 sahaja. Murah. Kalau abang nak E-Class, yang ini semua C. C ini kereta kecil sikit, maintenance dia rendah sikit. Kalau E-Class, kereta besar sikit, so dia nampak lagi body besar, nampak lagi cantik, nampak lagi kaya bang. Yang ini Mercedes-Benz E250 tahun 2011. Okey bang 2011 punya kereta ni harga saya nak jual RM49,000 saja. RM49,000 dah cukup murah bang. Kereta cantik. Absorber 4 batang baru, mounting engine, mounting gearbox baru, dalaman interior semua baru bang. Okey, semua cantik. Cat kereta ni pun cantik, tak ada leaking. Yang ini tahun 2011. Abang nampak yang sebelah ni, ini facelift. Okey, facelift. Original facelift, bukan convert. Abang nak tahu tak harga kereta ni saya jual cukup murah bang. Memang dah paling